Mesti saya ingat, ini buah anggur kan? Yang ni dia bukan buah anggur, tapi dia buah kiwi berry. Nampak macam anggur, tapi bukan dia tau. Masya Allah, tengok saiz dia. Subhanallah. Okay, jadi untuk saiz dia ni comel-comel macam ni tau. Tapi edisi buah kiwi ya, Masya Allah. Ada orang panggil mini kiwi, baby kiwi, grape kiwi, macam-macam kiwi lah. Dan yang pastinya, kalau bentuk comel, rasa dia tak okey tu, tak boleh juga. So, kita kena rasa dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dekat dalam dia. Bismillah. Jadi kat bahagian dalam ni comel macam buah kiwi. Saya pun kalau kata tak di review ni mungkin saya tak kenal. Mesti saya ingat ini buah anggur kan. Rupanya buah kiwi comel macam ni, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try rasa. Sedap manis. Dia sedap. Comel. Manis. Ya Allah. Saya tak tahu pun dalam dunia ni ada wujud buah macam ni. Stok dia dah sampai banyak dekat Bati Fruit. Kandungan dia sangat bagus untuk vitamin C, serat, ada banyak vitamin, ada kalium, ada magnesium. Bagus untuk kulit lah, especially untuk kulit. Nak try lagi lah. Dan isi kat dalam dia, Masya Allah. Siapa yang suka makan buah-buah yang unik-unik macam ni, apa kena try rasa. Dia tak potong, boleh terus makan je. Bismillah. Dia sedap. Manis, jus dan sedap. Sangat sedap. Kiwi berry, stok dah sampai banyak kat Bati Fruit. Jangan lupa, hampa kena cuba, hampa kena rasa. Sedap gila.